sebenarnya dalam isu ni yang kita rujuk haram tu adalah struktur binaan tersebut. Kita bukannya kata address ataupun tujukan kepada rumah ibadat yang dimaksudkan kuil itulah. Itu yang pertama. Dan sebenarnya istilah ataupun perkataan haram ni dia di sini dia bukannya menghina agama ataupun dia bukan untuk hina mana-mana agama lah kan, ataupun dalam konteks ni rumah ibadat kan. Contoh kalau kat sini kuil haram ataupun mungkin masjid ataupun surau haram, perkataan haram tu dia bukannya untuk menghina agama tersebut. Dia adalah sebenarnya dari segi pentadbiran ni dia merujuk kepada satu binaan kan, yang dibina di atas tanah yang bukan milikan dia ataupun mungkin dia milikkan oleh pihak berkuasa ataupun kerajaan ataupun mana-mana individu lah kan. Tak kisah dalam isu ni kita maklumkan kepada semua. Rumah ibadat ni bukan sahaja kuil, tokong pun ya, masjid pun ya dan surau pun ya. Kalau dia dibina di atas tanah yang bukan milikan dia ataupun di atas milikan orang lain tanpa kebenaran sebagai contoh kan, dan ia memang dari segi undang-undang dia, dari segi pentadbiran pejabat tanah diistilahkan sebagai haram lah.